Tak baik. Ni dah panggil. Ya, betul. Assalamualaikum. Oh anak ha. Tak yang ni depa tanya ni. Kau dah tahu. Ayah selamat hari raya ni apa? Sihat. Lah lupa lah mahal. Azmi. Weh, Ahmad, aku dengar sorok sampai sana. Habis. Oi, hang apa habis. Aku dengar sorok sampai sana. Selamat hari raya. Tak lebih musuh. Bin, nak makan? Aku dah lupa tapi dah lupa. Ni ke dua? Boleh. Ayam asam orang Banjar. Banjar ya. Ni ayam asam. Ini apa? Ni masak merah. Masak merah, ayam masak merah. Masak ampal nama dia. Ampal. Ini resipi apa? Banjar Resepi juga. orang Banjar. Oh, ini semua orang Banjar punya. Ni masakan orang Banjar. Yang masak pun orang Banjar. Meraya. Dah makan dah? Okey. Kaedah. Ya. Apa tak ada? Loh, aku dah ada. Kita nak menghalang lalat. Oh. Udah dia punya sak tu. Betul lah. Jap. Mana Alia? Kena beli ni ya. Selamat hari raya. Dah. Saya cakap kat sini kamera. Alah. Satu je. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami ucapkan selamat Hari Raya.
Mantap. Tak pergi mama sampai. Apa nama? Tadi ada orang kat rumah. Macam biasa lagi. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat Raya. Ha? Dad. Sihat, sihat. Alhamdulillah. Kalau dengan kamera ni mesti suami kat Mimi. Ya. Ini kan? Ha, dalam. Dalam. Ha, masuk. Sila. Selamat Hari Raya. Okey, sila. Ini semua gaya tentera ni. Tentera. Rejim atas lagi. Rejim tu Iran kan. Apa cerita? Jom. Lama tak jumpa. Selalu jumpa lah. Mana Jom? Ingat lagi tak ni? Ya, ingat. Mesti Rumah ingat. DP. Tadi ramai nampak lah. Tinggi pada hang lah. Ai, cikgu dia. Selamat Raya. Ni anak. Ada ni. Ni anak ni. Anak yang sulung. Oh, handsome macam ayah. Tolong ni. Oh, you. Oh ni. Tengok banyak motor dah. Kita ada kek batik indulgence. Kita je yang ni. Kita ada brownies. Angkat Ahmad, Afif. Bawa lagi satu. This cake. Kek apa? Carrot. Carrot cake. Kena potong. Apa buat? Saya tempah. Nak mana? Bagat. Cuk, masuk. Tak tahu sedap ke tak? Terpawai bosok. Wih, ini campur dengan ni ke? Dia campur, dia letak atas. Campur cara dia makan. Wah, saya tepuk tangan tu. Tahniah. Berjaya. 2 jam lebih. Tak, saya tak tahu. Saya tak pernah tahu buku kantai. Oh, ya kau. Kalau nak tahu, siapa yang... Masa tahu. Memang dia tak tahu. Tabur Additional. Kalau tak tabur ni, kita nak kena masak. Dia tak dia nak ni nak naik kan. Betul. Balik tak. Lihat. Lepas ni apa kata apa Tua makin dua. Dari ini situ. Selamat Raya. Channel ni boleh buka ni lah nama dia. Gaban channel lah. YouTube. Depan je.
Dua, tiga. Laju ya. Ha? Burung banyak ambil. Ni, seorang lagi, seorang nak gambar. Jangan lagi sedap, tahu tak? Udang laksa tak boleh kan? Salam ibu Rom. Mari. Masuk. Panggil. Mana Mimi? Mimi dia dalam. Kejap. Sibuk sangat dia. Saya call dia. Tapi jalan dia mesti lalu ikut tali air tu ke? Ya. Hah? Ya. Mesti. Tapi kalau jalan besar ni tembus kat mana? Ikut mana? Jalan besar, lorong ni kita tak tembus tali air tak boleh? Mana saya tahu, saya pun tak familiar sini lah. Saya berapa kali je balik. Sekali setahun je saya balik. Yang saya tahu pergi Pekan Bagan Serai balik sini. Kalau mau pergi Kelam. Pekan Bagan Serai tu mesti lalu tali air juga. Inilah jalan lurus lah. Lurus. Ah. Tadi kita orang memang masuk ikut lorong tali air juga. Oh iya ke? Keluar Mungkin pada tol tu. di belakang go, you lalu. Oh, tapi nanti balik kita orang boleh lalu sini Boleh. pergi ke Taipei. Sini. Terus saja. Terus je. Kita tak payah masuk Jalan tali terus air. je, tak payah. Tali air tu mencabar juga ya. Ya, macam mana? Boleh jatuh lalu. Okey. Boleh masuk air kan? Boleh. Dia mencambar sikit. Sebab korang jalan tadi dari belakang kan? Iyalah, keluar pada tol. Lah. Oh, ini baru tahu jalan. Ini jalan terus je. Orang tadi ikut tol. Ya, keluar tadi ikut tol. Tol apa? Tol Merah tu. Bukit Merah. Oh. Oh, dia dalam lagi lah. Dia bukan jalan utama dia. Kalau Sebab lurus. lalu ikut yang dalam kan ada Bukit Merah punya ni kan. Lalu ikut sana lah. Oh, boleh juga. Cuma dia Tapi bukan jalan utama lah. Pada sana kita lalu ikut landasan kereta api. Oh, sana. Ha. Jalan lurus je ni. Ni jalan utama dia. Semalam kami jalan, jalan lurus terus. Fikir-fikir mesti ada orang masuk dalam tali air. Oh, Oh, mainlah lah. mana saya tahu. Oh, yang panggil. Oh, Ifa. Kalau dia dapat, kalau ada Penuh main ambil makanan main masuk dalam. Faham. Macam ni lah. Ni semua nak hadir. Yalah. Faham tadi kami nak kedang. Masuk. Masuk. untuk digital dia datang orang kan orang Kedah beli nama Ni adik eh? Adik. Ni adik dia. Kau tak perasan kot dia ada main kenduri. Masa kenduri dia ada dia main. Teruk. Rumah depa lah saya pergi semalam. Oh, yang Ni boleh duduk sini kosong. Ambil je. ganti-ganti. Kau sambil mana? Nak pergi pada hutang. Titi Sero. Titi Sero. Mana Ashraf? Ashraf. Aisyah.
Aisyah. Depa production kat belakang tu lari. Oh, tak apalah. Pakai tangan. Ke daripada dalam. Saya nanti melambat saya. Ni kalau kami kat sini ni lah style nasi duri. Duri ni. Dengan air asam semua. Sepupu tu dia memang buat ni sekali. Boleh? InsyaAllah kalau Ini meriam. Panju. Dah balik lah. Kecil. Dia dah yang sekecil ni tinggal. tinggal. Hampa yang balik Kuala Rasa. Dia tinggal yang tu. kami mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Mantap. Dia macam nasi tomato. Ini resepi orang Banjar yang cakap. Ini memang orang Banjar punya. Dia lagi. Encik Khairul atau nama glamour On. Boleh order dengan dia dari Masjid Tinggi. Resepi Banjar Banjar. Banjar punya. Di Banjar. Tu ayam asam. Ayam asam ni khas. Ayam asam Masjid Tinggi. Tu ayam masak merah. Okey kita. Banyak masak bang. Kita ambil lah apa je. Nak buah air yang paling ayu sekali. Toke aiskrim apa? Goreng. Ni toke apa? Okey. Belum lagi jadi toke. Okay, in the future. On the way. Ini menantu. Oh yang lupa. Dalam tu. Sehat tu? Okey dah tu. Janji tu berjalan. Bukan tak boleh berjalan tu. Kami jalan jauh. Bukan tak boleh jalan dulu. Tu adik-adik kita, Tok Mami semua tu. Alah, nak makan. Fish punya, fish. Mana tak nak? Fish punya. Tak nak ah. Bisa. Okey. Pakai dendeng. Brownies. Hangat, nampak pori-pori. Wah, jumpa lah dia nanti tak boleh kan. Ada BCM. Fish. Mami. Buat kamera, buat gambar. Selamat hari raya maaf zahir batin. Lagi tak baik sampai ke malu ha. Tak boleh minum. Patut kau menang. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Kita langsung makan.
Memang sifon dia betul. Memang list betul, sifon memang sifon betul. Berbanding kalau kita kata contoh kita pergi ke kita pergi Indonesia. Okey, pergi Indonesia kan. Memang Indonesia tu kain list dia dengan kain list jacket. Orang kata list jacket mahal. List Indonesia murah kan. Kualiti lain. Kak Demah tengok tak Alia pakai masa penuri alung tu. Okey, kawan dia memang dekat je kerja biasa-biasa saja. Dia pakai tu harga dia dekat sini. Kita ikut pegawai. Tetapi kualiti dia tak sama dengan lipstick. Front lipstick Ah, jangan ambil yang dalam ni Zat. Boleh ha? Last tak ada dah. Oh, laksonnya dah habis. Oh, ni laksonnya. Ini yang terakhir. Banyak dah. Sebenarnya banyak. Lakson. Aku tak ambil. Tapi orang habis lah. Murah lah. Tapi sekarang Harum baju dah mahal dah. Harum baju dah mahal dah sekarang. Tapi kualiti dia lain dah. Tak sama dah. Confirm benar lah. Macam saya tengok. Ganti ni. ganti ya. Tu, tengok tu. Tengok tu. Wah, dia buat main kameraman ni. Ayah. Tembak. Nak bertenang. Tapi dia kata apa tak boleh makan. Lain makan dia. Tu, tamu itu. Tengok. Tadi saya dah kena marah. Dia kata hang lalu sikit. Pancing dulu baru dia masuk. Sempit dulu. Tu marah tadi. Tak perlu lah. Tak perlu. Oi. Ni nak post kat mana ni? Ada. Kita posing. Okey, posing. Tiga. Masuk dari macam. Dengan gelap dia. Sini, tekan sikit. Ada ni lighting. Macam mana ni? Okey, sebut. Cakap apa? Bagi kami Dubai. Dia jadi blogger kau hari ni. Ni apa? Main apa? Manalah kat ni. Tahu dah. Lah. Allah. Tu telefon jangan tinggal situ, ambil simpan. Mohon besar. Jaban channel. Jamban channel. Tebikan tak tebikan? Sikit nak dia orang. Jalan tu balik dari jauh. Itu ya. Hang temu ramah ni, sikit. Bawa pergi pakai Haji Ali. Haji Ali. Apa perasaan? Weh, bawa apa perasaan dia? Weh, tipu ah. Dia dah bagi dia ajak. Ni pun parik Haji Ali juga ni. Memang. Haji Ali satu. Dia parik Mentara. Memang tak game lah. Haji Ali tiga belah sana. Dia main sini. Tiga Haji Ali tu simpan dalam lokap kamar lah. Ha. Lepas tu dia bagi peluang hari tu hari Sabtu. Hari Sabtu setengah hari. Kan? Dia bagi peluang lah, ada saudara dah yang ni. Saya ada lah saudara tapi setengah hari dia pun balik lah. Tak
boleh nak hubungi saudara saya. Esok dah rehat. Pasal pergi duduk-duduk dia. Boleh dia. Tapi yang saya trailer bukan dia kata saya tahu masuk jalan kecil. Banyaklah trailer tu. Ini dia, anak tu cantik. Duduk. Tak nak. Kampung pokok asam kan? Oh, ya. Besok pergi dah rumah. Ha? Mai juga, saya adik-beradik mai juga. Ni, Alia dah. Dah. Ini siapa dia? Aila. Alam. Aila. Kalut. Ingat Izzat. Izzat, balik punya adik. Sila. Koma. Lah, selamat hari raya. Tu lain macam. Anak pun dah besar. Belakang. Kena. Bubur. Udah belakang dia cantik tak? Okey. Terbaik. Terbaik. Depan belakang terbaik. Sebut makan. Silakan. Sila dayang-dayang sekalian. Dah start panas balik. Kena. Weh, Allah rambut lagu ni. Ayak. Ha? Ayak ada lagi ayak? Ha. Habis dah. Tambah lagi ayak kalau dah. Ayak sirap. Ha. Sirap. Boy nak makan apa? Abang
ya. Dipersilakan. Ha? Gambar kat sebelah nampak ke? Nampak. Mesti nampak kan besar ni. Hai, tunggu. Semangat ayah. Selamat Hari Raya. Baik, bawa makan, bawa sampai. Bawa sampai. Pak Hang mana Pak Hang? Belakang. Pak Hang mana? Belakang. Belakang. Kak Lia. Nandu tak nandu? Nandu lah. Salih dah. Jemput. Sedap tak? Sedap. Laksa dah try belum? Laksa kena. Laksa baris. Tadi yang kata nak redor dah tu. Dia laju dia kan tinggal kita. Kita jumpa lagi. Kita beraya. Tak ada orang solat lagi. Pelan jalan. Mana sapik? Pelan jalan. Awak ya. Jumpa lagi lah. Mak Raya. Pasal kat demo tu saya tahu juga. Seronok. Bagi ucapan sikit. Bagi ucapan raya. Selamat Hari Raya. Ucapan Selamat raya. Hari Raya untuk semua keluarga. Terima kasih Kak Umar. Dan anak cucu kecil semua. Rasa hari ni macam mana perasaan? Seronok. Seronok, ramai, bahagia. Bahagia no? Ya, Alhamdulillah. Nanti main lagi no? Ah, Semoga sentiasa sihat, sejahtera. Terima kasih nak. Kita haruslah. Kita ni tak tahu. Tak apalah. Alhamdulillah. Tapi kuat lagi ni. Pakai tongkat boleh berjalan. Ini pakai kereta tau. Ni tak bawa kereta. Kereta bawa pun tak ditolong. Orang lain dah apa ni pakai Mana kereta? tak masalah. Nebek. Okey dah Nora sikit. Okey dah Nora sikit. Terima kasih kerana menonton Gaban Channel. Kami sangat hargai setiap sokongan anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.